Haziq, kalau saya masukkan tanah liat ni dalam air, agak-agak timbul atau tenggelam? Tenggelam. Mari kita cuba. Betul. Saya boleh jadikan tanah liat ni terapung. Macam mana? Kenapa tanah liat ini boleh terapung? Saya pun tidak tahu. Apabila tanah liat ini dibalut dengan pembalut gelembung, ia kurang kuat daripada air. Oleh itu, ia akan terapung.